Bermula 2027, murid tahap 1 kena belajar subjek baru, alam dan manusia. Tapi, apa beza versi 2027 dengan yang 80-an punya? Kalau sama, apa yang barunya? Subjek alam dan manusia versi 2027 akan menggabung jalinan pelbagai disiplin ilmu iaitu sains, pendidikan kesihatan, muzik, seni visual, TVET dan digital. Kiranya subjek sains, pendidikan kesihatan, pendidikan seni visual dan pendidikan muzik memang akan digantikan terus dengan subjek ni. Bezanya dengan versi 80-an, masa tu ia hanya gabungkan subjek sains dan kajian tempatan sahaja. So yang versi 2027 ni lagi menyeluruh. Bila gabungkan banyak subjek ni, baik murid akan jadi lebih ringan sebab tak payah bawa buku banyak-banyak dah. Beban cikgu pun akan berkurang sebab subjek ni akan diajar secara co-teaching. Pendekatan ni menyokong personalized learning. Jadi cikgu boleh kawal dan bagi perhatian dalam kelas dengan lebih baik. Tak adalah isu murid ketinggalan. Untuk parents yang risau pasal pengurangan subjek ni, anda kena tahu yang KPM nak tumpukan penguasaan literasi dan numerasi serta pembentukan karakter untuk murid tahap 1. Jadi subjek dikurangkan untuk pastikan matlamat ni tercapai. So, apa pendapat anda subjek ni buat comeback tahun 2027 nanti? Kami share info best macam ni setiap hari. Follow 1.my kalau tak nak terlepas.